dan pengorbanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah kepada pendengar yang bersama kami dalam rancangan Cinta dan Pengorbanan terbitan Sanakan FM sempena Hari Raya Aidiladha bagi tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi. Alhamdulillah kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia, khasnya di Malaysia, khususnya di negeri Sabah dan daerah Sandakan ini, kita mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Dan Alhamdulillah pada tahun ini sekali lagi Sandakan FM berkesempatan untuk menerbitkan satu rancangan khas sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada tahun ini, iaitu Cinta dan Pengorbanan. Dan pastinya untuk mengupas tajuk Cinta dan Pengorbanan ini, untuk kita menyelami apakah maksud cinta dan pengorbanan, kerana kebiasaannya, lazimnya Hari Raya Aidiladha itu terkait dengan pengorbanan. Dan Alhamdulillah tetamu yang kita jemput pada kali ini memang cukup sinonim juga dengan Sandakan FM, ya, terutama sekali dalam rancangan-rancangan berkaitan keagamaan. Dan kita perkenalkan tetamu kita yang berbahagia, Ustaz Haji Nazri Haji Apin, yang merupakan Mudir Akademi Al-Azhar dan Sandakan, dan juga GPI Sekolah Kebangsaan Muhibah Sandakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair, masya-Allah. Terima kasih undangannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh para pendengar Sandakan FM, insya-Allah. Ya, jadi kami juga di Sandakan FM berbesar hati kerana dapat bersama-sama, ya, dengan Ustaz untuk menjayakan rancangan khas terbitan Sandakan FM pada tahun ini, iaitu Cinta dan Pengorbanan. Ya, tapi sebelum itu sebelum bercerita lebih lanjut, ya, mungkin boleh berkongsi dengan kita perkembangan terkini Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sangat sibuk dengan tugas hakiki, dan kemudian di sebelah malam dalam urusan kita memertabatkan Al-Quran. Kita ada kelas pengajian dari peringkat kanak-kanak sampailah ke orang tua. Kita ada kelas talaqi tajwid, kelas talaqi tarannum dan pelbagai. Satu misi kita untuk menjadikan Al-Quran bertakhta di hati warga Sandakan, insya-Allah. Doakan semoga usaha ini akan terus mempertabatkan Al-Quran di bumi Sandakan, insya-Allah. Tapi bercerita dengan Al-Quran, Ustaz juga cukup sinonim dengan pertandingan tilawah, ya, dan pernah mewakili negeri Sabah ke peringkat kebangsaan. Mungkin boleh juga berkongsi pengalaman dengan kita Ustaz. Alhamdulillah. Sudah hampir 30 tahun dalam dunia tilawah Al-Quran, daripada sejak kecil menyertainya sampailah ke peringkat dewasa, dan alhamdulillah pada tahun 2001 dan 2002 dinobatkan sebagai Johan Tilawah Al-Quran peringkat negeri Sabah. Alhamdulillah. Dan mewakili negeri Sabah ke peringkat kebangsaan yang diadakan di negeri Pahang. Dan pada tahun yang kedua, pada tahun 2002 diadakan di negeri Pulau Pinang. Dan kemudian berkesempatan juga Johan Tilawah Al-Quran bagi kategori guru-guru anjuran Majlis Tilawah Al-Quran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Satu momentum, satu kejayaan yang dikongsi bersama ahli keluarga, dan satu usaha iltizam untuk mempertingkatkan bacaan Al-Quran sampai ke peringkat yang tertinggi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tahniah Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih, masya-Allah. Jadi itu juga satu perjalanan cinta kepada Al-Quran dan pengorbanan masa, keluarga dan juga kerjaya yang Ustaz lakukan sehingga berjaya ke peringkat tersebut, ya. Bukan satu yang mudah, dan kita mengharapkan ia menjadi satu inspirasi, satu semangat kepada umat Islam, khususnya di daerah Sandakan ini, terutama sekali dalam menyertai pertandingan Al-Quran, mendalami ilmu Al-Quran itu sendiri, Ustaz. Baik, pada kali ini kita bercerita dengan cinta dan pengorbanan, ya. Jadi kita ingin berkongsi dengan Ustaz apakah, ya, maksud pengorbanan itu, ya, kaitannya dengan ibrah dan pula peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya. Silakan Ustaz. Masya-Allah, alhamdulillah. Pengorbanan dalam bahasa dinamakan dengan udhiyah. Udhiyah ini dalam istilah, dari istilah bermaksud
kita mengorbankan binatang kurban, bahimatul an'am, binatang ternakan seperti unta, kambing, lembu dan kerbau pada hari-hari nahar, iaitu hari raya adil, adha, dan juga 3 hari-hari tasyri', iaitu 11, 12 dan 13. Kenapa syariat ini dituntut menjadi sunat muakkad mengikut mazhab Imam Syafi'i kepada kita, khususnya di sandakan ini, melakukan ibadah kurban? Kerana syariat ini merupakan tuntutan daripada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya suka membaca tafsir yang cukup hebat, iaitu tafsir Al-Quranil Azim, dikarang oleh Imam Abu Fida Imanuddin bin Ismail bin Ibnu Kathir, iaitu karangan Ibnu Kathir, tafsir Al-Quranil Azim. Dia menyatakan bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam, ia digelar sebagai Abul Anbiya, bapa segala Nabi, telah diberikan ujian yang sangat berat. Di antaranya ialah dia pernah berdoa, dinukilkan doa dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, anugerahkan aku anak-anak yang soleh. Menurut Ibnu Kathir dalam tafsirnya, sampai umurnya 86 tahun barulah Allah anugerahkan dia seorang anak. Bermaksud hampir 60 tahun dia berdoa lailan wa nahara, siang dan malam, tidak pernah berputus asa, tak pernah gundah gulana, tapi doanya diangkat dengan tangisan air mata siang dan malam untuk menuntut, kerana dia merindukan ada tangisan di dalam rumahnya. Dia rindukan ada seorang anak yang beri cahaya dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Tuhan jawab dengan ayat berikutnya dalam surah As-Saffat ayat 102, fabasyarnahu bighulamin halim, kami berikan berita gembira, dia akan mendapat seorang anak yang penyabar. Dan kita ringkaskan rentetannya, mendapat seorang anak daripada istrinya bernama Hajar. Kemudian pada ayat yang lain Allah menyatakan falamma balagha sa'ah, selepas dia sudah meningkat dewasa, datang lagi ujian yang sangat berat. Apa ujiannya? Dia berjumpa dengan anaknya, yakni Ismail, yang ditunggu hampir 60 tahun. Inni ara fil manam, ya bunayya, wahai anak yang kucinta, yang kusayang. Inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpi, anni azbahuka, aku akan menyembelih engkau. Tangan yang sama berdoa kepada Allah, tangan yang sama menyambutnya ketika dia dilahirkan, tangan yang sama memeluknya, tangan yang sama Tuhan minta anni azbahuka. Dalam bahasa Arab, aku sendiri, aku lihat akan menyembelih engkau. Tangan yang penuh dengan kasih sayang, tangan inilah yang diangkat ke langit. Tuhan minta, dia memperlihatkan ketaatannya kepada Allah. Akhirnya dia menyerahkan urusan ini kepada anaknya. Dia memohon, adakah kesabaran itu bertautan di antara anak, di antara seorang ayah dengan seorang anak. Maka anaknya juga berkata, ya abati, wahai ayahku yang sangat kucintai. Dalam bahasa Arab, kalau abah ataupun abi maksud ayah, tapi kalau abati, bapak yang kucinta. Dia kata apa? If'al bima tu'mar, segerakan apa yang telah diarahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan dapati aku anak-anak yang penyabar. Subhanallah, Tuhan berikan nikmat segala-galanya untuk Nabi Ibrahim dan juga anaknya dengan sifat kesabarannya. Hari ini kita hanya diminta untuk melaksanakan ibadah kurban. Mungkin ambil satu bahagian, ada yang ambil mungkin seekor sapi. Kita tidak diminta untuk mengorbankan anak, kita tidak diminta untuk mengorbankan seluruh harta kita. Tuhan hanya minta kita sebagai tanda ketaatan, tanda kasih sayang syariat ini, korbankan sebahagian daripada sapi ini sebagai tanda ketaatan kita dan kecintaan kita terhadap syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran, mudah-mudahan Allah beri kita nikmat anak dan keluarga yang penyabar, soleh dan soleha. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan peristiwa itu satu peristiwa yang cukup bermakna ya kepada umat Islam kerana menguji kesabaran dan ketaatan seorang insan. Dan inilah harta kepada umat Islam, sejarah yang sangat berharga, tinta emas, pesan emas yang sangat hebat. Masya Allah. Bayangkan Ustaz, dia kena memilih ya untuk menyembelih anaknya. Ya Allah. Bagaimana kalau kita dalam dunia sekarang untuk memilih bagaimana? Adakah kita sanggup berdepan untuk menyembelih anak kita di depan kita? Anak yang kita cinta, yang kita sayang. Ya, Subhanallah. Betul. InsyaAllah banyak lagi perkongsian lanjut ni dengan tajuk cinta dan pengorbanan ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Cinta dan pengorbanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodiatan Mardia binti Haji Muhammad Nazri, bersekolah di SMK Merpati Sandakan. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada warga SMK Merpati dan kepada seluruh warga Sandakan. Cinta dan Pengorbanan. Baik, terima kasih kembali dalam rancangan Cinta dan Pengorbanan. Kepada anda yang baru bersama kami, terima kasih. Sekarang ini kita bersiaran di frekuensi 90.1 MHz. Dan bagi anda yang berada di rumah bersama dengan sesi keluarga, mungkin ada sanak saudara yang bertandang ke rumah di Hari Raya Aidiladha ini, semoga ianya akan merapat lagi silaturahim ukhuwah sesama keluarga itu sendiri. Baik, sambil-sambil itu bersama-sama kami dalam rancangan Cinta dan Pengorbanan, masih bersama dengan yang bahagia Ustaz Haji Nazri Haji Apin. Baik Ustaz, tadi kita dah bercerita dengan pengertian korban dan pula ibadah korban itu, manfaatnya dan hikmahnya dalam pelaksanaannya. Alhamdulillah. Satu soalan yang sangat menarik. Saya nak cerita tentang falsafah korban. Kenapa ibadah korban ini disyariatkan? Pertama, supaya Tuhan nak kita lakukan apa sahaja kerana Allah. Buat sesuatu perkara ketika Allah suruh dan kita laksanakan, sudah tentu akan melahirkan karamah insaniyah. Satu manusia yang akan sentiasa membesarkan Allah, satu manusia hamba Allah yang sentiasa membesarkan kalimah Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah di antara kelebihan ibadah korban. Rasulullah mengingatkan kita dalam beberapa hadis, setiap buluh-buluh pada binatang kurban itu semuanya akan menjadi pahala kepada orang melaksanakan ibadah kurban. Bahkan kata Rasulullah, sebelum dia disembelih, ketika darahnya mengalir belum sampai ke tanah, darah belum sampai ke tanah, Tuhan sudah ampunkan kepada sesiapa yang melaksanakan ibadah kurban. Ini nikmat yang sangat besar. Tuhan nak berikan anugerah keampunan ini kepada siapa yang melaksanakan ibadah kurban. Kemudian apa hikmahnya? Subhanallah. Bayangkan dalam pelaksanaan kita ibadah kurban, berapa ramai para asnaf yang menanti daging kurban, yang tak mampu merasa daging kurban. Dengan ibadah kurban ini mereka dapat merasanya. Ini satu nikmat, kegembiraan kita kongsi bersama. Kemudian dapat merapatkan di antara ukhuwah umat Islam dengan para asnaf. Kita lihat pengalaman kita beberapa tahun lalu kan, insyaAllah mat tahfiz, kemudian kelas pengajian agama yang kita sumbangkan daging kurban. Ada mat tahfiz yang tak pernah merasa daging dalam bentuk makanan mereka seharian mereka. Bila kita berikan mereka, subhanallah, berikan suntikan motivasi kepada mereka, menjadi barokah apa yang mereka makan. Kemudian setiap daging yang kita berikan juga mereka doakan kepada orang yang telah melaksanakan ibadah kurban. Ini satu kelebihan yang sangat hebat. Hikmahnya kita dapat melahirkan insan yang penyayang, akan menjadikan para mereka yang ikut mengambil bahagian pada tahun ini akan merasa nikmat kasih sayang di antara dia dan juga para fakir miskin dan para asnaf. Yang kedua, dapat meningkatkan kualiti insaniah. Dia rasa dalam setiap hartanya ada bahagian orang lain, dan ini akan meningkatkan rasa cintanya terhadap ibadah ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat, insya-Allah. Iya, mudah-mudahan. Ya, dan yang menariknya juga Ustaz, bila perayaan Hari Adha ini, Ustaz, juga bukan saja kita umat Islam, malah yang mereka bukan beragama Islam turut beramal jariah. Betul. Ya, menyumbangkan binatang ternakan ya, untuk disembelih dan diagahikan kepada masyarakat. Betul. Ya, ini juga satu perkembangan yang murni dalam kalangan masyarakat kita pada masa ini, bukan saja pada umat Islam tetapi juga yang bukan beragama Islam. Dan dalam surah juga Al-Maidah ayat 27 Allah nyatakan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, hanya Allah akan menerima semua urusan kecuali pada orang yang bertakwa. Jadi kemuncaknya hikmahnya ialah untuk melahirkan satu generasi yang berkorban ini ketakwaan dalam jiwanya. Bila kita sudah takwa, maka akan lahir perasaan kasih dan cinta kepada saudara kita. Ini di antara mungkin buah utama, natijah utama dari pelaksanaan hikmah ibadah kurban, insyaAllah. Jadi itu cukup besar maknanya. Tidak heranlah Ustaz ya, bila ada ramai yang berpusu-pusu untuk melakukan ibadah kurban kerana ingin berebut
manfaat daripada ibadah kurban. Masya Allah. Ustaz, ya. Baiklah, kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam rancangan Cinta dan Pengorbanan. Jangan ke mana-mana. Cinta dan Pengorbanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Az-Zahra binti Haji Muhammad Nazri, bersekolah di SMK Marpati Sandakan. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada warga SMK Marpati Sandakan dan seluruh warga Sandakan. Cinta dan Pengorbanan. Baik, terima kasih. Masih lagi bersama dalam rancangan Cinta dan Pengorbanan. Bagi anda yang berada di rumah yang mungkin sedang menjamu selera ketika ini dengan jawadah-jawadah yang telah disediakan, Alhamdulillah selamat menjamu selera dan sambil-sambil itu bersama-sama kami dalam rancangan Cinta dan Pengorbanan di Sandakan FM bersamamu. Yang dalam perjalanan juga kita mendoakan ya semoga selamat sampai ke mana jua hala tuju anda, destinasi anda dengan selamat ya. Dan masih bersama tetamu kita Ustaz Haji Nazri Haji Apin ya. Baik, Ustaz, sekarang ni juga jemaah-jemaah haji kita berada di Tanah Suci Mekah. Betul. Dan kita ucapkan juga tahniah kepada jemaah-jemaah haji kita di negeri Sabah. Dan menurut kenyataan tabung haji, negeri Sabah antara yang teramai menghantar jemaah haji pada tahun ini terpilih
ya, untuk menaikkan rukun Islam kelima itu ya. Alhamdulillah, bersyukur kita ya, kerana Sandakan pun antara yang turut mengantar jemaah haji yang sekarang ni berada di tanah suci Mekah ya. Jadi kita harapkan mereka tuan haji sihat, diberikan kesihatan ya. Dan ialah jemaah haji berada di tanah suci Mekah 10 Zulhijjah ini, biasanya mereka berada di Mina. Betul. Dan di Mina pula melakukan jamrah ya. Betul. Dan dari segi pengorbanan mereka untuk menggapai haji mabrur tu macam mana, Ustaz? Baik. 10 hari bulan merupakan hari nahar. Hari nahar ni bermaksud berlangsungnya solat Aidil Adha. Sebelum itu 9 hari bulan merupakan ukuf di padang Arafah. Merupakan rukun yang pertama, rukun haji. Rukun haji ada 6, rukun umrah ada 5. Rukun haji kita tambah 1, ukuf di padang Arafah. Wajib berada di padang Arafah. Baik. 9 Zulhijjah, seluruh para duyuf Rahman, tetamu Allah akan berada berukuf di padang Arafah. Kita yang tidak berada di sana disunatkan untuk puasa hari Arafah. Memiliki kelebihan yang sangat hebat. Tuhan berikan nilai pahala. Kerana Rasulullah menyatakan al-haji huwal Arafah. Haji itu ialah Arafah. Betapa hebatnya perhimpunan ini sehingga akan Allah berikan ampunan dosa. Allah akan angkat derajat mereka. Bayangkan pengalaman saya dulu, saya menunaikan haji tahun 2001, 2002, Masya Allah. Dengan panas terik matahari, kita berada di bawah kemah, menyahut subhana Allah dengan lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Tak mengira kaya dan miskin, siapapun kita, dimanapun kita berada di padang Arafah dengan tujuan yang satu, hanya ingin membesarkan Allah. Kalimah la ilaha illallah kita lantunkan, kita muliakan, hanya nak menyahut ridha Allah Subhanahu wa taala. Panas, perit, susah, sabar, itulah yang menjadi nanti himpunan yang menyebabkan diangkat mendapat haji mabrur. Kerana untuk mendapat haji mabrur bukan perkara yang sangat mudah. Dia perkara yang memerlukan pengorbanan. Hari ini kita bercerita tentang cinta dan pengorbanan. Inilah asasnya. Kita sini berpuasa hari Arafah dan kita harus berkorban. Mereka di sana sedang berhimpun di padang Arafah. Cuaca yang sangat panas, himpunan manusia, ujian demi ujian, tetapi ditakul dengan kesabaran, dengan perjuangan. Kemudian daripada berada di ukuf padang Arafah, mereka akan terus bergerak. Selepas masuk pada 10 hari bulan, mereka bergerak ke Mina untuk mabit di Mina. Mabit di Mina bermaksud sepertiga malam untuk mereka memungut batu. Pun sama. Dengan keadaan tandas yang tak banyak, dengan jutaan manusia, dengan keadaan bas yang berjalan dengan perlahan. Itu semua memerlukan pengorbanan yang sangat jitu. Itulah untuk mendapatkan haji mabrur ni, pahalanya syurga seluas langit dan bumi. Tidak ada mana-mana saya ingat hadiah yang paling besar kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka telah melaksanakan keperitan, kepayahan. Bayangkan di Mina, saya ingat masa saya dahulu bas kami tu sepatutnya ini bas untuk Junubi Syarqiyah, untuk pada Asia Tenggara, tapi telah dirempuh oleh saudara kita daripada yang lain. Akhirnya berjam-jam kita menunggu untuk sampai ke kawasan Muzdalifah. Sepatutnya sekejap sahaja, tak sampai setengah jam. Ada berlaku kemalangan juga. Berlaku juga, betul, kemalangan. Kami menunggu berjam-jam, tapi kita sabar dan kita jaga bicara kita jaga segala-galanya. Kerana Rasulullah minta kita untuk mendapat haji mabrur 2. Satu, thayyibu kalam, perbaiki cakap kita. Berikan pandangan yang positif. Tuhan sedang menguji kita. Tuhan hendak bersihkan hati kita. Kami sampai di Mina dalam keadaan yang jutaan manusia. Ada jemaah yang hilang lagi, Masya Allah. Kita cari bas kita, bas pun tak jumpa, Masya Allah. Semua ujian. Sekali selesai, Alhamdulillah, dengan segala ujian kami sampai pula ke bas. Kita pergi pula ke Mina. Ke Mina di antara jarak kemah kita dengan tempat melontar hampir saya ingat dalam sekitar 7 km. Kita merintasi Jabalain, 2 bukit, ada terowong Mina panggil, untuk sampai ke sana dalam 5 ke 6 km. Dan tidak semudah yang kita ungkapkan sebab bentuk muka buminya itu sangat berbeza. Jadi memerlukan pengorbanan yang sangat besar. Kemudian kita berhadapan dengan saudara kita dari seluruh dunia. Berapa banyak yang sampai di Mina, bas tak sampai ke tempat kemah, akhirnya mereka tersesat. Bagi Alhamdulillah, mudah-mudahan ini pengorbanan terbesar
yang diberikan kepada jemaah haji dan merupakan tuntutan terbesar juga untuk kita, Masya Allah. Ya, sama-sama kita doakan Ustaz ya, semoga jemaah haji kita dapat haji yang mabrur dan kembali ke Amin, tanah ya Allah. air dengan Amin, ya sihat ya. Baik, kita berehat lagi seketika. Kembali selepas ini, jangan lupa kembali dalam rancangan Cinta dan Pengorbanan. Silakan FM bersamamu. Cinta dan Pengorbanan. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah, sekalipun menangis
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Barizah Habbati binti Rizlan, bersekolah di SMK Merpati Sandakan, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh warga SMK Merpati Sandakan dan kepada seluruh warga Sandakan. Cinta dan pengorbanan. Yes, para pendengar, para penonton, apakah bagi anda cinta dan pengorbanan itu? Bagaimana dengan diri anda? Baik, masih bersama dalam rancangan Cinta dan Pengorbanan bersama Ustaz Haji Nazri Haji Apin. Alhamdulillah. Baik, dalam kehidupan kita ni pula Ustaz ya, pastinya terkait dengan cinta, pengorbanan terhadap diri kita, bangsa, agama dan negara kita. Jadi bagi dalam konteks Ustaz sendiri bagaimana? Masya Allah, Alhamdulillah. Satu soalan yang sangat menarik. Saya nak ulang semula peristiwa Nabi Allah Ibrahim AS. Kenapa diangkat namanya, diculang namanya? Al-Quran menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Kami jadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih kami. Daripada 25 para rasul, dalam Al-Quran hanya 2 Nabi yang diangkat namanya menjadi kekasih Allah, Khalilur Rahman, iaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad SAW. Kenapa diangkat namanya? Hari ini, daripada sejak subuh sampailah ke malam, kita sebut namanya dalam tahiyat akhir kita. Wa ala ali Ibrahim. Kita sebut namanya dengan kemuliaannya. Kenapa? Bila kita berbicara tentang agama, bangsa dan negara, kita ambil iktibar daripada peristiwa Nabi SAW. Apa ujian terbesar yang pertama? Pertama, dia perlu berdakwah kepada ayahnya yang masa itu ayah tidak memilih untuk agama Islam ataupun agama yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim AS, tapi dia memilih untuk musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran kembali menukilkan bagaimana dialog Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Allah katakan dalam surah Al-An'am ayat 74, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Ibrahim li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka fi qaumika fi dhalalin mubin. Bermaksud, wahai ayah, kenapakah menyembah patung-patung berhala? Kenapa jadikan patung berhala sebagai sembahan? Dan aku melihat kaummu dalam keadaan yang sangat nyata. Kemudian ayahnya membalas, subhanallah. Ayah mengatakan dalam surah Maryam ayat 44, qala araghibu anta an alihati. Kenapakah masih memusuhi sembahan-sembahan kami? Ya Ibrahim, wahai anakku, wahai Ibrahim, la illam tantahi, kalau masih terus menyatakan, menyeru tentang sembahan-sembahan kami, la arjumannaka, saya akan humbat engkau dengan batu, wahjurni maliyah, tinggalkan aku selama-lamanya. Ini ayah dengan asbab dia lahir ke muka bumi ini. Ini seorang ayah yang menyebabkan ketika dia lahir ke muka bumi ini, dia dipeluk oleh ayahnya dengan penuh kasih sayang, air mata yang juga mengalir. Tapi ayah yang ini juga ketika dia mendakwah, dia dihumban dengan batu dan dia perlu tinggalkan rumahnya. Ini dakwah yang sangat besar untuk ahli keluarganya. Subhanallah. Ujian yang kedua, ujian anak. Dia menanti 60 tahun. Dia tak pernah berputus asa. Ujian yang ketiga, dia diminta meninggalkan istrinya di tempat kering kontang, iaitu bumi Mekah, namanya Masjidil Haram. Dan ujian yang terakhir ialah dia perlu menyembelih anaknya dengan tangannya sendiri. Bagaimana kita nak kaitkan dengan kehidupan kita pada hari ini? Allah minta hanya satu, ialah sentiasa besarkan Allah dalam kehidupan kita. Karena semakin tinggi derajat kita, semakin besar ujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan ibadah. Jangan pernah tinggalkan amal ibadah. Jangan pernah tinggalkan solat. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Jangan pernah tinggalkan seluruh syariat Islam. Kalau ini kita laksanakan, maka kita menepati kehendak Nabi Ibrahim AS. Apa yang Allah arahkan kepada kita, syariatkan, itulah yang terbaik untuk kita. Karena bila kita lakukan, Tuhan akan berikan ganjaran seperti mana Nabi Allah Ibrahim AS. Bukan sahaja diberikannya seorang istri yang penyabar, istri yang soleh, Hajar, dan juga Sarah. Tuhan juga berikannya seorang anak, permata anak yang penyabar, yang sampai ke hari ini zuriatnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta Nabi Ibrahim kepada Tuhannya melahirkan generasi yang hebat hingga ke hari ini. Cinta kita kepada keluarga kita, kepada Tuhan kita akan melahirkan sebuah negara yang juga hebat seperti melaksanakan Nabi Ibrahim AS. Terima kasih. Ya, Ustaz, tapi kadang-kadang di dunia masa ini kita melihat juga ada anak-anak yang
sanggup mengorbankan, membelakangkan ibu bapa mereka, melakukan sesuatu kerana cinta. Masya Allah. Ya. Betul. Seperti mana kisah Nabi Ibrahim, kalau nak anak kita soleh, kita juga perlu soleh. Seorang ibu yang nak anaknya soleh, seorang ibu juga perlu menjadi soleha. Nabi Ibrahim menunjukkan ketaatannya, anaknya melihat taatnya, patuhnya, ibadahnya diterjemahkan dalam bentuk kehidupannya, dilihat oleh anaknya, dan akhirnya Tuhan berikan kesempurnaan itu. Itulah soalan tadi, seorang ayah perlu menunjukkan akhlak yang terbaik untuk melahirkan budi pekerti yang baik. InsyaAllah Ustaz. Baik, banyak lagi yang insyaAllah kita bawakan sedikit demi sedikit dengan cinta dan pengorbanan ini. Apapun, kita berehat seketika. Jangan lupa terus kekal setia di frekuensi 90.1 MHz Sandakan FM bersamamu, cinta dan pengorbanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izain Syira binti Rizlan, bersekolah di SMK Merpati Sandakan. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada warga SMK Merpati Sandakan dan warga Sandakan. Baik, terima kasih masih bersama Sandakan FM bersamamu, cinta dan pengorbanan. Sedar tak sedar macam begitu cepat masa berlalu, ya, kita semakin menghampiri di penghujung rancangan cinta dan pengorbanan ini, tetapi ada lagi persoalan yang ingin kita utarakan dengan Ustaz, ya. Kita bercerita dengan cinta dan pengorbanan. Mungkin Ustaz boleh ulas sedikit dengan cinta pengorbanan, terutama sekali ada sahabat-sahabat kita, saudara kita yang terlibat dengan tugasan yang berat, ya, seperti bidang ketenteraan, keselamatan, ya, hadapan negara. Ya, kerana menjaga keselamatan, kesejahteraan agama bangsa dan negara, mereka berjuang meninggalkan keluarga, isteri dan anak terkorban, ya. Boleh sentuh sikit Ustaz? Baik, insyaAllah. Saya nak ambil ibrah daripada peristiwa Hajar alaihissalam, merupakan isteri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika ditinggalkan dalam tempat yang sangat asing. Adik saya belajar di Jordan. Dari Jordan ini dekat dengan Palestin. Ketika mereka berjalan dari Palestin ke bumi Mekah 2000 km, menaiki unta dengan lautan padang pasir yang siangnya sangat panas dan malamnya sangat sejuk. Kalau kita tidak kira pengorbanan, Nabi Ibrahim membawa anaknya dilahirkan dan istrinya. Subhanallah, besarnya pengorbanannya. Di tempat yang asing, dalam doanya Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min zurriyati bi ghairi wadin dhi zara' inda baitikal muharram. Ya Allah, ku tinggalkan zuriatku, istri dan anakku, bi wadin dhi zara', di satu tempat yang kontang. Kalau pada hari ini kita tinggalkan mungkin istri kita dengan rumah yang baik, dengan mungkin keadaan makan yang ada. Bayangkan Nabi Ibrahim tinggalkan istri dan anaknya di tempat yang kering kontang. Istrinya pula reta kerana dia tahu ini surah Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan ketika anak sedang menangis, Nabi Ismail tengah menangis, dia berlari anak 7 km dari anak antara Sofah dan Marwah. Kemudian Allah bagi anugerah yang namanya air Zam-Zam. Sekali kita minum, kadang-kadang saya terfikir, ya Allah, kenapa air Zam-Zam ini sangat mulia, di antara air yang sangat hebat. Dan Rasulullah menyatakan, ma'u Zam-Zam lima syuribala. Siapa yang minum air Zam-Zam, dia akan mendapat manfaat daripada apa yang dia minum. Kenapa jadi mulia? Kenapa bumi Mekah setiap kali kita turun, hati kita rasa tenang, hati kita subhanallah, sebab kesabaran air mata pernah mengalir di bumi ini. Nabi Ismail, Hajar, Nabi Ibrahim pernah berada di bumi ini. Malah tangan Nabi Ibrahim dan Ismail menyempurnakan penyempurnaan Ka'bah. Maksudnya apa? Kalau kita bersabar, Tuhan janjikan, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Saudara kita yang bertugas di barisan hadapan negara, terpaksa meninggalkan anak dan istri, terpaksa meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, demi Allah akan ada risikonya. Tapi ingat, Tuhan akan pasti membantu kita. Seperti mana Tuhan janjikan, innama yuwaffas sabiruna ajrun bighairi hisab. Orang yang sabar kemudian menjaga amanah, Tuhan berikan nikmat pahala yang tanpa terkira. Tuhan tak janakan 100 tapi tanpa terkira. Selain Allah jaga dia, Tuhan akan cukupkan rezekinya, Tuhan akan pasti menjaganya. Seperti mana Sayyidah Hajar ketika dia bersabar, Tuhan berikan nikmat air Zam-Zam sampai ke hari ini tak pernah putus mengalir. Ribuan tahun bumi Makkah tanpa air hujan, tetap air Zam-Zam mengalir. Begitulah hebatnya kesabaran. Tuhan berikan curahan nikmat
pahala hingga ke hari ini, insya-Allah. Ya, Ustaz, macam mana pula seorang wanita, seorang isteri yang berpisah jauh kerana jarak tugas dengan suami, kemudian suami pula terpalit dengan cinta yang lain. Adakah itu cinta dan pengorbanan, Ustaz? Masya-Allah. Kalau itu sudah berbeza konteksnya. Bermaksud kesabaran mesti diukir dengan agama. Kesabaran dia bermaksud dia mesti menjaga amanah. Dia mesti memberikan keadilan, dia mesti menjaga haknya sebagai seorang suami. Bila seorang suami adil dalam dirinya, adil dengan istrinya, adil dengan keluarganya, menjaga amanah, barulah keberkatan. Islam sangat dekat dengan keberkatan. Jadi mesti mengikut acuan yang telah Rasulullah berikan sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Ustaz, nampaknya sedar tak sedar kita sudah berada di penghujung rancangan Cinta dan Pengorbanan. Sebagai akhir kalamnya mungkin menerusi tajuk Cinta dan Pengorbanan ini, apa yang Ustaz ingin sampaikan kepada umat Islam dengan tajuk ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh para pendengar Sandakan FM yang dicintai dan disayangi. Demi Allah, Hari Raya ini merupakan hari kemenangan berat Islam. Umat Islam dituntut untuk membuat pengorbanan di antara cinta dan pengorbanan. Kalau kita cinta dengan agama ini, cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah, maka tunjukkan dengan pengorbanan kita. Jadikan Hari Raya ini sebagai momentum kita untuk lebih dekat kepada Allah. Lahirkan takwa dalam jiwa kita, lahirkan iman dengan jiwa kita. Bukan hanya kita akan berjaya, tapi Tuhan akan berikan keberkatan setiap langkah kita. Pandangan kita akan berkat, langkah kita akan berkat, akan melahirkan satu keluarga yang mawaddah dan sakinah, akan melahirkan sebuah negara baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Jadikan momentum cinta dan pengorbanan ini menjadi bertapak dan bertakhta di hati kita untuk cinta membangunkan agama ini. Terima kasih. Masya-Allah. Masya-Allah. Jadi dengan rancangan diterbitkan Sandakan FM Cinta dan Pengorbanan ini, bagi Ustaz sendiri, adakah ia membawa mesej yang sesuai kepada umat Islam sempena Hari Raya Aidil Adha ini, Ustaz? Masya-Allah. Ini segmen yang sangat-sangat menarik yang perlu diteruskan di tahun-tahun yang datang, dan sekalung tahniah alfu syukran jazilan. Mudah-mudahan akan bermanfaat kepada seluruh pendengar di mana sahaja berada, dan mudah-mudahan dengan asbab akan berlaku perubahan. Change your life, decision in your hand, pilihan di tangan kita. Mudah-mudahan dengan asbab bicara kita yang indah pada pagi ini, segmen ini akan memberikan manfaat kepada seluruh para pendengar Sandakan FM yang dikasihi. Masya Allah. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, sebelum kita berpisah, saya beri ruang kepada Ustaz untuk berikan ucapan mungkin kepada sanak saudara, sahabat hadai sempena Hari Raya Aidil Adha ini. Silakan Ustaz. Saya Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin mengucapkan selamat Raya Aidil Adha kepada seluruh warga Akademi Al-Azhar, seluruh warga SK Muhibah, dan juga sahabat andai dan keluarga di mana sahaja berada. Mudah-mudahan jadikan hari ini untuk kita memertabatkan cinta dan pengorbanan pada Allah Subhanahu wa taala. Salam kasih daripada kami. Ya. Insya-Allah. Kami juga mewakili penerbit dan rakan tugas Nur Kisah Ahmad Kasim dan warga kerja Sandakan FM, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Nazri Haji Apin kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami untuk menyerikan rancangan Cinta dan Pengorbanan, rancangan khas terbitan Sandakan FM untuk tahun ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat Hari Raya Aidil Adha Ustaz. Semoga terus diberi kesihatan yang baik dan berjaya dunia dan akhirat. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk itu sampai di sini pertemuan kita dalam rancangan Cinta dan Pengorbanan terbitan Sandakan FM sempena Hari Raya Aidil Adha 1447 Hijrah. Dari saya selaku penyampai dalam rancangan ini, Muhammad Salih Cikri, selamat Hari Raya Aidil Adha untuk umat Islam di mana sahaja berada, khususnya di daerah Sandakan ini. Ingat Sandakan FM, ingat frekuensinya 90.1 MHz. Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta dan Pengorbanan.
dan Pengorbanan.